train. Jom kita cuba masuk. Tak ada dah? Alamak. Tutup kan? Yo, makanan kita api. Dia kata sedap. Tak apalah, kita try lah. Boleh. Dengan train pakai kat sini dah. Nampak cantik. Ada tinggi. Faham? Bang, laksa Sarawak satu bang. Biasalah. Alhamdulillah guys, kita dah sampai dekat LTCP Aerotrain Food Hub, tempat baru. Alhamdulillah kita dah sampai. Jom. Wah, air kelapa muda. Cendol bang. Cendol. Last order. Oh, last order. Lepas tu dah tak ada dah? Ada. Alamak. Tengah hari tadi, pagi tadi pada. Oh. Yang ada apa? Ada air buah, air kelapa. Habis ni. Habis. Okay guys, ni kat dalam dia Dalam dia Aerotrain Food Hub. Ada kawasan dalam dia lah. Ini dalam kawasan yang luas lah. Dalam kawasan tempat makan yang luas. Kalau nak yang train tu nanti kita tengok. Train dia ada kat belakang. Train dia kat belakang. Macam train. Okay guys, kita nak masuk dalam train. Jom kita cuba masuk. Pintu manual. Dalam train guys, suasana dalam train. Alhamdulillah sejuk guys. Ada aircon, ada kipas. Sediakan kipas, ada aircon. Jadi suasana dalam ni sejuk lah. Cantik guys. Suasana dia cantik. Terus train yang seterusnya. Ada train lain dekat depan sana. Keliling dia ada kedai makan. Jom guys, kita keluar cari makanan lagi apa yang ada. Ada kopi. Kira macam mana bang kuih? RM1.50 satu. Sama lah. Campur mana-mana tak? Dia set lah, 4 set. RM6. 4. Okay. Okay, ni nasi bang eh? Ada laksa ketar. Boleh try. Apa yang ada tak? Yang ada atas tu semua ada lagi? Oh, mi kari hari ni tak ada. Ha? Mi kari je tak ada. Oh, mi kari je tak ada. Yang lain semua ada lah. Oh, kek tu. Tapi dia kata sedap. Tak apalah, kita try lah. Boleh. Harga berapa? Dari sini. Nak try makan dekat Aerotrain kan? Satu je. Saya Kalau jual cik sakit susu. Sekejap kita pergi. Kita panggil Aerotrain. Okay guys, kita dah beli. Jadi kita nak masuk dalam train makan. Jom. Jom makan dalam train. Jom.
Guys. Tutup kan. Oh yo, makan lagi tapi ye. Sini. Tu depan tu. iPhone. Tu. Hai guys. Betul-betul yang sebelum ni print pakai kat terminal. Nampak tak? Tu lah. Tapi kita nak pergi beli makanan lagi. Jom. Kat mana yang tu? Tu, belakang. Oh, tempat bersih guys, cantik. Ada sinki, sabun. Jom. Si Arab ada lah. Si Arab ni, Malaysia. Ada Arab, macam-macam guys, ada makanan Arab. Set Mandy buat. Ni kan? Ni tengah. Ni kenapa ada hadir macam-macam lah. Kalau ikutkan dia simple tu, dia tak ada apa atas dia. Jom. Kat sini pun ada kantin, Aero, Hub Food Cafe, ada jual roti, wafer, telur, nasi lemak. Macam-macam guys, kat sini pun ada jual wafer. Kopi kapuk. Bang, laksa Sarawak satu bang? Rasa apa ya? Biasalah biasa. Malaysia Lagi? Lagi? Itu je satu. Ya. Makan tak? Makan. Kita nak makan laksa Sarawak kat sini. Angin kuat guys kat sini. Ui, kuat angin kan? Kuat angin. Okay guys, ni kawasan tandas. Ada sinki, tandas lelaki. Tandas ni cantik guys, tandas bersih. Cun. Tandas duduk ada, tandas cakung pun ada. Kat sini rasa angin kuat, tenang guys. Seronok. Boleh cuba makanan kat sini lah. Acik sudah dah. Terima kasih. So guys, kita nak pergi makan. Ini kena rasa Sarawak diusuk dengan makan kat sini. Minum petang. Minum petang. Hari kelima? Tengah bulan lepas. Yang ni baru 4 hari. Baru 31 hari. Oh, okey. Okay, Rik, thanks. Alright, terima kasih. Menara kawalan KLIA 1. Ya, itu menandakan kita berada di kawasan KLIA. Tu guys, nampak?
Aerotrain. Wuih. Masih dalam suasana Hari Merdeka dan akan berlangsung Hari Malaysia. Jom. Jom, dah kenyang. Alhamdulillah. High tea dia. Ni kawasan parking luas guys.